Lepas goreng ikan pari kering, kita masukkan bawang besar dan bawang putih dia. Bawang putih kita tumis sampai dia terbit minyak sikit. Zaman mak-mak dulu kalau masak ni, dia memang suka tumiskan bawang dulu macam Mak Ida tu tumiskan bawang dulu. Agak-agak dah naik minyak sikit tu, baru dimasukkan cili dulu cili kering. Jadi dah terbit minyak macam ni, baru kita masukkan cili kering kisar. Dia Kak Ida masukkan Kak Ida punya cili kering kisar belum letak lagi Kak Ida punya gambar. Ini dia cili kisar Kak Ida's Kitchen. Ini dia. Nanti kita masak sambal ni sampai dia garing lah Sampai garing kan baru kita gaulkan dengan ikan pari kering tu. Ni dia ikan pari kering ni. Kalau nak tahan lama ikan pari kering ni, mula-mula kita goreng tu api besar tau. Lepas tu kita terus letak kat api perlahan sekali Dia akan lama-lama dia akan meresip dia akan garing Macam ni boleh tahan lama nanti sambal kita. Dia garing lah dia punya apa ni, ikan pari ni garing. Jom Kak Ida makan Memang garing. Kak Ida nak bagi tahu kalau nak garingkan sambal ni, dia kena minyak banyak sikit Nanti tak boleh garing. Garing macam ni, dia dah berbuih-buih ke tu, baru kita letak gula Nampak ni. Dia tidak lagi nak berbuih-buih ni, maknanya tu tanda sambal dah garing Lepas tu kan kalau kau tak nak minyak tu, kau tapislah minyak tu, tak payahlah letak sambal tu sampai meladung-ladung dia punya minyak tu. Kan orang dulu cakap meladung-ladung kan. Ni nak masak ni sambal ni. Tak sedikit je garam pasal ikan pari kering tu dah masin jangan tak banyak-banyak. Kalau mak-mak kita dulu kalau macam ni, akhir dah siap sambal dia ni dia sambal garing Kak Ida ni. Lepas kejap kan kita letak gula Dan Kak Ida nak sedapkan lagi, Kak Ida letak daun limau purut. Tak kisah daun limau purut ni pilihan nak letak tak suka hati, letak serai ke, nak daun kunyit ke, jadi penyedap rasa. Mana kita mewarnai rasa Dulu nenek moyang kita letak tak ada daun limau purut, tapi kita sekarang kita improvekan lagi, improvise dia, kita mewarnai rasa, bagi sedapkan lagi dia. Okey. Jadi kita tak boleh Tanda sambal ni dah garing, nampak tu dia akan berbuih macam tu maknanya dah garing tu dia. Kak Ida akan letak gula Gula ni terpulang, ada orang tu nak manis-manis, ada nak kurang manis, satu tak nak manis, suka hatilah Nampak tak tu, bila kita letak je gula, sambal tu automatik akan jadi hitam sikit pasal kita letak gula, dia akan jadi warna macam ni Kalau tak letak gula, dia sambal dia tetap merah. Tapi bila kita dah letak gula, dia automatik sambal akan jadi gelap sikit. Secukup rasa kita masukkanlah. Ini dia ikan pari kering Kak Ida. Kita gaulkan dia. Nampak cukup menyelerakan, mudah, cepat, sedap, menyelerakan daripada Kak Ida's Kitchen. I love you. Nampak? Makan nasi ni memang bertambah-tambah ni.